kumpulan wanita, sebahagiannya Islam, pakai baju tapi telanjang. Memang dia tutup, tetapi tutupnya start daripada sini. Yang ni terbuka. Tuan-tuan pernah nampak kan? Yang ni terbuka. Jubahnya daripada sini sampai ke bawah. Tutup sampai ke bawah. Tetapi rapat jubahnya. Melekat dengan badan. Rapat dengan badan sampai ke bawah. Boleh nampak di mana bonjolan di badan tu. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memakai pakaian tetapi telanjang bulat. Apa yang Nabi gambarkan ni sebiji yang macam kita tengok pada hari ni. Ramai di kalangan hari ni mula menutup aurat, tahniah. Bagus. Saya doakan Allah bagi istiqamah. Tetapi istiqamah, hijrah tutup aurat, pastikan yang betul. Hijrah yang betul. Ramai hari ini beraksi dalam media sosial, dah berhijrah, tetapi beraksi dalam media sosial dengan pakaian yang sendat daripada atas sampai ke bawah. Bila Nabi sebut kepalanya itu seperti bonggol unta, sama macam yang Nabi sebut. Sama macam yang Nabi sebut, ka ru'usuhunna ka asnimatil bukhtil ijaf ataupun ka asnimatil bukhtil ma'ilah. Kepala mereka itu seperti bonggol unta yang timbul tu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika saya sebut benda ni pun kita terbayang, orang kata mereka-mereka yang berpakaian begitu. Disebabkan banyaknya mereka ni dalam media sosial berhijrah untuk bertudung dan berpakaian labuh bagus, tetapi mereka yang berpakaian labuh menutup semua tetapi ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh itu, hukumnya haram. Hukumnya termasuk dalam apa yang Nabi sebut, berpakaian tetapi telanjang. Berhijrah menutup keseluruhannya bagus, tak ketat. Ada yang tak ketat, jarang pula. Ada tuan, tak ketat tapi jarang pula. Pakaian jarang nampak. Itu juga berpakaian tetapi hukum telanjang. Nabi kata tak masuk syurga dan Nabi kata tak bau wangian syurga.